Okey, selamat pagi Kak Yah. Selamat pagi. Saya dapat tahu ada status testimoni yang bagus berkenaan dengan stalking. Boleh cerita sikit masalahnya? Okey, saya ni sakit kaki, macam pijak sini sakit, lepas tu mencucuk-cucuk. Kawan saya perkenalkan saya lah. Bini ni dia suruh saya cubalah. Stalking ni mula-mula saya tak percaya. Saya tak minat. Lepas tu dia kata kau cuba dulu je tu kan. Lepas tu saya beli stalking dulu. Stalking. Lepas saya pakai satu malam je. Tidur lena, bangun pagi tu segar semua kan. Itu lepas sebulan saya beli seluar pula. Seluar sebab saya sakit betul. Susah nak duduk bawah kan. Nak solat tu susah apa semua. Pakai seluar 2 hari, lutut saya sakit dan saya pun boleh berdiri lama sebab saya pernah jatuh. Saya pernah jatuh beberapa kali yang saya ni tak boleh berdiri lama, tak boleh duduk lama. Alhamdulillah setelah 3-4 hari pakai Alora Pens, saya pun sihatlah dan saya pun ambil Shirutto. Shirutto untuk imun saya lah. Jadi yang sakit-sakit tu dah tak ada lagi dah? Alhamdulillah sampai hari ni tak ada. Yang stalking tadi tu untuk apa mula sakit tu? Sakit kaki, pijak macam mencucuk-cucuk, bisa. Bisa kaki. Lepas tu hilang? Hilang, Alhamdulillah. Sebab Saya pakai 24 jam. Selama 2 hari dah tak ada sakit tu. Tapi saya masih lagi dah pakai. Saya pakai lagi. Lepas tu